Duduk kat kursi dulu lah. Boleh. Boleh. Berjaya pun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ni saya ziarah Mak Ani ya. Dia berada di belakang Sekolah Kebangsaan Sepan Jeram. Mak Ani ni sebenarnya tak boleh berjalan, dia berkesut lah. Lututnya mungkin lah. So hari tu kita bawa platform untuk dia tolak tu, tapi mungkin tak selesa. Hari ni kita bawa kerusi inilah, kerusi ni untuk pesakit ni. Mudah-mudahan dapat bantu dia lah untuk pergerakannya lah. Ni boleh inilah yang saya mampu nak sediakan. Ada dua benda dah kita bawa itu. So mudah-mudahan ni dapat bantunya lah.